Okey, wa man nu'ammir. Surah Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya Allah, kalau faham ayat ni macam Tuhan tapa kita. Tuhan tapa kita apa? Allah kata, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami nu'ammir, kami panjang ke umurnya. Siapa yang kami panjang ke umur, Allah kata apa? Nunakkishu fil khalqi, kami terbalikkan kehidupannya. Apa maksud? Bila kami panjang ke umur sampai ke tua, kami jadikan dia macam bayi. Bayi. Sini bayi kan? Ke baby? Budak kecil. Budak kecil. Budak kecil, orang baru beranak tu. Budak kecil bila baru beranak, dia boleh tak pakai baju sendiri? Dia boleh tak pergi tandas sendiri, berak sendiri? Berak pula. Buah air besar. Boleh? Tak boleh. Semua orang kena buat. Betul tak? Pakai baju, bagi makan, semua orang buat. Jadi Allah kata, kalau kami panjangkan umur kamu sampai umur 80-90, kami jadikan balik macam budak. Sakit. Nak bangun tak boleh. Nak pakai baju sendiri, orang tu lupa pakai pampers lagi. Betul tak? Maka Allah kata apa hujung? Afala ya'qilun, tidakkah mereka berakal? Apa maksud tu? Mereka tak berakal ke? Maksudnya ialah Allah nak bagi tahu, bila kamu nak buat amal akhirat, amalan baqiyat salihat, amalan yang kekal, jangan tunggu sampai tua. Sebab bila sampai tua, mu jadi macam budak. Hak tu tak ingat, hak ni tak ingat. Nak sembahyang banyak tak boleh, nak zikir pun lupa, baca Quran tak nampak. Betul tak? Jadi kalau nak kejar akhirat, nak buat amalan hak kekal, buat masa muda. Kita cari dunia masa muda ke masa tua? Cari dunia masa muda. Dunia nak kekal ke tak? Dunia kekal ke tak? Tengok pelik kita ni. Kita cari hak tak kekal dunia, kita cari masa kita kuat, masa segar. Padahal benda tu tak kekal. Tapi bila nak cari akhirat hak kekal, kita cari masa dah lemah, dah lembek, dah tua, dah tak nampak, baru nak cari hak kekal. Allah kata, afala yaqilu, kamu tak fikir ke? Sepatut kamu cari akhirat hak kekal bila? Masa muda. Patut cari dunia bila? Masa tua. Kan?